Itu akan kami bincangkan di peringkat kami kerana dia di luar bidang Kementerian Luar. Dia di bawah Kementerian Kesihatan. Tetapi kalau Indonesia, aku rasa lain tau. Macam mana nak jaga nurse ke apa dan sebagainya. Lain, beza lain. So, saya harap kepada Tok Mat, tolonglah jangan. Janganlah buat benda macam tu. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Yap, krisis tenaga perawat kesehatan yang masih terjadi di Malaysia kembali memunculkan wacana perekrutan perawat dari Indonesia. Isu ini kembali mengemuka bersamaan dengan kunjungan pejabat tinggi Malaysia ke Indonesia, setelah sebelumnya sempat menjadi perbincangan luas. Latar belakangnya adalah kebutuhan Malaysia untuk mengatasi kekurangan tenaga perawat yang cukup serius di sektor kesehatan. Bahkan sejumlah laporan media Malaysia menyebutkan adanya ribuan kekosongan posisi perawat yang belum terisi dan pemerintah setempat sedang mencari berbagai solusi untuk mengatasinya. Akan tetapi, juga masih mendapat tanggapan sinis dari sebagian netizen Malaysia yang meremehkan kemampuan tenaga perawat Indonesia dan menganggap kualitas perawat Malaysia lebih unggul. Sikap seperti ini dinilai mencerminkan rasa percaya diri yang berlebihan tanpa melihat fakta bahwa negara mereka sendiri sedang menghadapi kekurangan tenaga kesehatan yang cukup besar. Malaysia akan mempertimbangkan cadangan Indonesia untuk memperluas penempatan pekerja migran Indonesia PMI ke sektor kesihatan, khususnya tenaga kejururawatan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan selepas pertemuan bilateral bersama Menteri Luar Indonesia Sugiono dalam sidang Suruhanjaya bersama kerjasama dua hala GCBC ke-17 di Gedung Pancasila Kementerian Luar Indonesia di Jakarta pada 4 Jun. itu akan kami bincangkan di peringkat kami kerana dia di luar bidang Kementerian Luar. Dia di bawah Kementerian Kesihatan. Tetapi saya berkeyakinan bahawa itu satu cadangan yang baik untuk kita juga kebaikan kepada industri kesihatan Malaysia secara. Hai guys, Assalamualaikum. Kau tengok statement ni jap. Malaysia pertimbang cadangan Indonesia tambah tenaga jururawat di sini. Malaysia akan pertimbangkan cadangan Indonesia untuk memperluaskan penempatan pekerja migran Indonesia ke sektor kesihatan, khususnya bidang kejuruteraan. Malaysia akan mempertimbangkan cadangan Indonesia untuk memperluaskan penempatan pekerja migran Indonesia ke sektor kesihatan, khususnya bidang kejuruteraan. Menurut laporan berita harian, perkara itu dimaklumkan Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan selepas mengadakan pertemuan dua hala bersama rakan sejawatnya dari Indonesia, Sugiono. Menurut Tok Mat, cadangan tersebut akan dibincangkan di peringkat kerajaan kerana pengambilan tenaga kerja asing dalam sektor kesihatan berada di bawah bidang kuasa KKM. Okey, aku sempatlah tengok dekat ruangan komen dekat berita harian. Majoriti kata jangan. Janganlah Tok Mat. Saya pun tak faham kenapa Tok Mat mempertimbangkan cadangan nak menambah tenaga daripada Indonesia untuk menjadi jururawat di Malaysia. Sedangkan kat Malaysia ni banyak je anak-anak muda yang ambil kos berkenaan dengan jururawat. Tak payah nak ambil orang luar. Cukuplah warga asing yang menguasai sektor pergilangan dan sebagainya. Lagi-lagi Rohingya. Rohingya aku tahulah perangai macam mana. Macam lahanat, tahu tak? So saya harap Tok Mat tak payahlah nak ambil warga asing bekerja dekat Malaysia ni. Cukup-cukuplah Tok Mat. Please. Tolong Tolong jangan buat benda sembrono Tolong Sebab saya nak bagi tahu satu benda lah. Di Malaysia, dalam bidang kesihatan, ini memang pakar. Orang-orang Malaysia yang orang-orang Malaysia, terutamanya anak-anak muda yang ambil bidang dalam berkaitan dengan jururawat, dia orang dah tahu dah prosedur benda-benda basic macam mana. Kalau Indonesia, aku rasa lain tau. Macam mana nak jaga nurse ke apa dan sebagainya. Lain, beza lain. So saya harap kepada Tok Mat, tolonglah jangan. Janganlah buat benda macam tu. Kau setuju atau tidak kan? Cuba komen. Itu sahaja. Assalamualaikum. Wacana tersebut sebenarnya sudah muncul beberapa waktu yang lalu, namun tidak sepenuhnya diterima oleh semua kalangan di Malaysia.
Beberapa pihak di negara itu menyatakan keberatan terhadap rencana perekrutan perawat dari Indonesia dengan alasan kesempatan kerja seharusnya lebih dahulu diberikan kepada lulusan lokal. Penolakan tersebut sempat menjadi perdebatan publik, meskipun pada saat yang sama pemerintah Malaysia mengakui bahwa kekurangan tenaga perawat merupakan tantangan nyata bagi sistem kesehatan mereka. Namun kini wacana itu muncul kembali. Kekurangan jururawat diunjurkan kepada hampir 60% menjelang 2030. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, dalam menangani isu ini, kerjasama antara sektor awam dan swasta dapat membantu untuk mengatasi kekurangan petugas kejururawatan di Malaysia yang diperlukan untuk memenuhi keperluan penjagaan kesihatan. Beliau berkata akan menyokong hasil kerjasama daripada pihak swasta untuk sama-sama membangunkan bukan sahaja fasiliti-fasiliti kesihatan tetapi juga sumber manusia. Menurutnya, hospital memang boleh dibina, tetapi yang mustahaknya juga adalah kaki tangan, bukan hanya doktor dan pakar, tetapi juga sama penting jururawat itu sendiri. Ringkas saja jawapan saya, memang perkara ini menjadi pertimbangan dan keprihatinan kami atas kekurangan jumlah jururawat seluruh negara ni. Kalau tidak silap saya, pada angka yang paling mutakhir adalah kurang lebih 8,000. Ya. Saya sangat sedar, sangat insaf akan realiti ini dan tidak mudah bekalan ini dapat kita pertingkatkan kerana mereka perlu masa, at least 2 years for diploma dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, perlu ada cara-cara untuk kita tangani gap dan kesenjangan itu untuk waktu yang sesegera. Dan saya perhatikan memang ada dilakukan oleh contohnya di Johor dan negeri Johor. Kami di Kementerian Kesihatan memang tidak menolak akan usaha ataupun option sebagai pilihan untuk mempertimbangkan jururawat daripada luar negara. Pokoknya dan utamanya syaratnya Datuk Ketua adalah memastikan bahawa dari sudut keupayaan dan clinical capability dan keupayaan clinical, keupayaan skill mereka itu, kita yang paling mustahak adalah untuk kita pastikan bahawa standard dan atas persoalan safety atau persoalan kecekapan, di samping of course persoalan-persoalan yang lain dari sudut budaya dan culture, termasuklah bahasa dan sebagainya, itu semua akan kami pertimbangkan dan sedang kami pertimbangkan. QPEX menolak cadangan Konsulat Indonesia agar jururawat dari Republik itu dibawa masuk untuk berkhidmat di Hospital Awam Malaysia. Presidennya Datuk Adnan Mat menegaskan pengambilan tenaga asing dalam sektor awam ketika ini tidak wajar kerana ia bakal menjejaskan peluang pekerjaan rakyat tempatan, khususnya graduan kejururawatan. Menurut beliau, keutamaan perlu diberikan kepada usaha sedia ada Kementerian Kesihatan untuk memperkasakan sumber tenaga tempatan menerusi pengambilan berfasa dan peningkatan kapasiti latihan. QPEX turut menyuarakan kebimbangan bahawa kemasukan jururawat asing ke sektor awam boleh menjejaskan motivasi golongan muda menceburi kerjaya kejururawatan. Dalam masa sama, QPEX komited untuk terus bekerjasama dengan KKM dan agensi berkaitan bagi memastikan kekosongan jawatan jururawat dapat diisi segera oleh rakyat Malaysia. Padahal tenaga kesehatan Indonesia telah bekerja di berbagai negara dan dikenal memiliki kemampuan serta pengalaman yang tidak kalah bersaing. Karena itu, perdebatan yang muncul seharusnya lebih berfokus pada kebutuhan nyata sektor kesehatan dan profesionalisme tenaga perawat, bukan pada sikap saling merendahkan antar bangsa. NST Online.